susah mana pun, jangan tinggal semayang je bang. Kalau ada masalah macam mana pun, mak kita pesan, jangan tinggal semayang. Mak kita pesan dengan pesanan tauhid, bang, abang susah lah macam mana, abang ada masalah lah macam mana, abang jangan tinggal Allah tahu. Kerana apa? Kerana Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita berkali-kali sering meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi saat kita datang kepada Allah, Allah terima kita. Baik tak Allah tuan-tuan? Baik. Tapi itulah, kita ni tak nampak nak buat macam mana. Dah tak nampak kan? Dah tak nampak nak buat macam mana tuan-tuan? Kita dah buta. Apa yang butakan kita? Hidup ni, dunia ni. Sampai kita buta. Buta. Betul lah kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dah tak nampak dah.